saya jarang dapat adalah bagaimana saya nak berhadapan dengan keadaan saya telah pun menyakiti orang. Okey, jadi pada sesiapa yang ada keadaan begitu, jadi bab 7 ni untuk kita mula untuk reflect diri kita, sebab ialah terpaling kan, kita rasa kita terpaling disakiti tanpa sedar kita pun banyak menyakiti. Jadi buku ni memberi harapan kalau kita ni menjadi punca luka pada orang lain, apa kena buat? Sebenarnya itu adalah step yang akan membuka dan memudahkan kita untuk sembuh. Itu permulaan sebuah taubat, pengakuan dan peluang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dalam dunia yang sibuk bercerita tentang menjadi mangsa, tidak ramai yang mahu mengaku pernah jadi pemangsa. Jadi dalam dunia ini, realitinya tak ada manusia yang tak pernah melakukan kesilapan. Kita semua pernah jadi luka dalam kisah orang lain. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Lagi baik untuk kita jadi orang yang membosankan berbanding dengan orang yang menyeronokkan tapi banyak menyakitkan orang. Allah bukan hanya melihat kesalahan itu, tapi lihat bagaimana kita pilih untuk memperbaiki selepas itu. Pertama, bila sedar kita telah melukakan orang, jangan tunggu hati reda baru minta maaf walaupun kecil. Bila orang yang kita lukakan nampak usaha kita pulihkannya, mereka akan mula lihat bukan lagi pada parut tapi pada effort kita untuk tidak mengulangi kesilapan itu. Kita kena jadi orang yang pergi mana-mana memudahkan, menyenangkan, melapangkan hidup orang. So, tu benda yang kita kena tanya diri kita.